Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Amin KP. Okay, so selamat pagi semua. Sekarang ni cuaca, suasana pagi. So sekarang ni saya rasa macam nak buat something yang saya tak pernah buat, dan saya nak buat. Apakah benda tu? Korang stay tune. Saya nak siap-siap dulu. Let's go. Okay korang, sekarang ni saya dah siap. Okay, macam tadi saya dah cakap, dan saya tak pernah buat benda ni. Nak tahu benda tu? Ni. Okay. Kau nampak? Ni kasut. Nampak kasut? Takkan saya nak main bola pula kan? Okay. Boleh tak saya pakai seluar macam ni? Boleh kan? Baju macam ni okey tak? Pakai topi? Okey, boleh tak? Saya nak pergi berjoging. Berjoging. Faham tak faham? Berjoging. Saya tak pernah berjoging dalam semua hidup saya. Saya tak pernah berjoging. Setakat saya lagi daripada kena kejar binatang, kena kejar dog tu, ataupun berjalan santai-santai tu pernah lah. Tapi berjoging ni macam mana? Saya tak tahu. Jomlah korang tengok je lah macam mana saya berjoging. Saya berlari ke, saya berjalan ke, saya tak tahu. Okay, let's go. Alright, sekarang ni saya dah berjalan keluar. Jom, apa tunggu lagi? Let's go. Saya nak jogging lah. Saya tak pandai, serius tu. Serius saya tak pandai. Try je lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula ni apa yang saya tahu lah. Saya tengok orang selalu dia jalan dulu, dia warm up dulu. Okay, korang tengok tempat saya nak jogging ni. Okay, dia macam straight. Dia macam straight tu. Dia belok. Saya pusing satu kawasan ni. Agak jauh jugalah. Okay. So macam tu lah. Saya tak tahulah. Saya larat ke, saya semput ke, saya pensan tengah jalan ke, saya tak tahu. Saya harap-harap semua berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya first time ni. First time. Selalunya pagi-pagi ada orang jogging tau. Tapi hari ni saya tengok tak ada. Mungkin sebab hari Isnin ke apa kan. Saya tak tahulah, orang bekerja. Tapi kadang ada juga. Tak tahulah. Kalau korang tanya saya tak stretching kan. Stretching macam sebelum berjoging ke, sebelum bersukan apa-apa kan, kita kena stretching dulu. Saya dah stretching tadi. Saya tak boleh nak tunjuk sebab saya tak ada tripod nak tunjuk. So agak saya nak pegang macam ni pula. Macam tu. Tu sikit. Jom, let's go. My work game's mean but the profit is nice. I do it for the love, no it's not for the likes. On this road to the top, I don't stop for no lights. So at your age son, or I'm a discipline. A few moments later. Okay korang, so sekarang ni saya dah ada dekat yang saya tunjuk kat simpang tadi. Betul boleh pusing ke sana kan. Saya dah sampai ke sini. Jadi kita relax lah, kita jalan santai je. Lagi kita sambung balik. Kalau sepanjang jalan nak jogging aja, letih lah juga. Jom, kau tengok suasana sini. Sini ada orang pagi-pagi berjogging juga, tapi kebanyakan makcik-makcik lah. Okay, saya jarang nampak orang lelaki jogging kat sini. Saya banyak nampak makcik-makcik. Mungkin dia nak jaga kesihatan orang kot, kita tak tahu. Jom, sambung. Dia lagi feeling sebenarnya kan. Kalau ada apa tu, earpod kan, boleh dengar lagu. InsyaAllah. Hebat Allah SWT ciptakan suasana pagi-pagi ni tenang. Walaupun ada matahari pagi-pagi ni, tapi dia tak panas. Sebab matahari ni matahari berjemur, dia takkan panas.
Dia beza dengan matahari pukul 12 macam tu. One eternity later. Saya dah berjoging tadi. Macam berlari, separuh berjalan, sedang-sedang. Sekarang saya berjalan relax je. Kira berjalan jauh pun penat juga. Lagi kita sambung lah balik. Okey. Tadi korang dah tengok kan saya berjoging bukan tak Cuma sekarang saya berjalan. Sebab kalau saya nak lari nanti bergegar sangat. Dia pop. Nanti rosak pula kamera saya. Nanti macam saya nak rekod lagi. Susah nanti. Okey, kawasan sini memang nice. Okey, dengan pokok-pokoknya ada kelapa sawit. Kelapa sawit. Ada pokok apa-apalah macam-macam pokok. Ada pokok betuk, pokok orang. Okey lah. Oi. Semua ada. 12 o'clock midnight. Jom. Alright, sekarang ni kita sambung balik. Slow je. Kita ambil, orang kata ambil tenaga balik. Warm up balik. Caca je macam dah pro kan. Warm up balik. Korang nak tahu tak, sini ada kapal tau. Sebab kawasan sini kadang dia banjir tau. Ikut musim lah. So sini ada kapal dah disediakan memang untuk senang kapal. So dia dah sediakan kapal. Orang cakap sediakan payung sebelum hujan, sediakan kapal sebelum apa-apa yang jadi lah. So macam tu lah. So kita sediakan apa yang patut sebelum kita buat apa-apa. Janganlah sambung. Bercakap banyak tapi tak buat tak okey juga kan. Jom let's go. Three hours later. So kita dah sampai dekat rumah. Keletihan. Alright korang, saya dah selesai saya punya jogging. Kau nampak tak saya? Saya tak biasalah macam ni lah, tak ada report. Okay korang, thank you sebab support konten saya. And sorry sangat-sangat sebab saya tak dapat nak rekod sepenuhnya saya jogging ke ataupun full saya tengah berjogging. Sebab tak ada orang nak rekodkan, tak ada orang nak merakam. Takkan orang lalu tiba-tiba saya, bang berhenti je bang, terus rekod. Lain dah jadinya. Ok, dan saya harap korang happy dan korang suka. Ok, saya buat sekadar mana saya mampu. Jadi korang, ok, insyaAllah saya akan cuba buat lagi terbaik sampai korang tertarik. QQ. Ok korang, sampai situ je konten kita pada kali ini. Konten lebih kurang macam vlog lah macam tu. Jadi jangan lupa like, subscribe and share. Boleh komen apa-apa kalau nak komen. Jumpa lagi di next video, next content. Assalamualaikum.